Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tolong alert untuk anak-anak newborn. Korang jangan main beli sahaja untuk susu tu guys. Kalau korang tak nak anak korang tersedak, aku rekomenkan korang beli Tiffany baby ni guys. Sebab apa guys? Sebab yang ni daripada khas untuk baby saja, nampak Nampak? Air pun tak nak menitik. Itu kelebihan Tiffany baby ni. Bagus sangat ke sebenarnya botol susu Tiffany ni? Serius, sebenarnya bagus guys. Sebab apa? Sebab dia adalah anti sedak lah, untuk anti susu nampak? Dia takkan jatuh guys. Kecuali anak yang nyonyot baru dia jatuh. Actually guys, benda ni lah yang korang kena alert semasa anak korang masih newborn. Macam aku ni, aku pun baru tahu sebenarnya. Dia pun belajar juga daripada kesilapan kan. So aku beli dah ni. Sebab apa? Sebab anak tak tersedak lah. So Tiffany baby ni, dia datang ada 2 color Dia ada warna coklat, dia ada warna hijau pitaco. Ini warna brown. So guys, ini cabut, minum. Cik pegang tangan sebelah. Jadi guys, korang lepas ni dah tak payah takut lah, takut anak tersedak ke apa kan. Tak payah guys, sebab kita dah ada Tiffany baby punya botol ni. Sangat-sangat macam sangat-sangat bagus. Saya sangat-sangat recommend untuk semua yang baru ada newborn baby, yang baru first time kan. Better korang ambil yang ni guys. Sebab yang ni confirm takkan buat anak korang tersedak punya guys. Janganlah makan jari. Minum susu. Jangan makan jari. Jadi guys, kalau korang berminat nak dapatkan satu, tekan link dekat bawah guys. By the way guys, mana nak cek tabung raya Ini budak ni dah tak sabar nak raya ni. Bapak dia pun tak sabar agak.